Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke TV PSS SMK Karak dan juga selamat datang ke podcast Kejayaan Murid dalam pertandingan teater sejarah dari Sijil Pelajaran Malaysia 2025. Nama saya Tengku Muhammad Syamil dan saya lah pengacara pada sesi ini. Okey, boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Nur Syamil Zaim, tingkatan 4SP. Kalau korang nak tahu, saya memegang sebagai watak Sultan yang mentadbir sesebuah negeri. Okey, saya bernama Ahmad Fahim bin Ahmad Faizat. Saya dari kelas 4SP. Saya memegang watak sebagai Temenggung yang menjaga keamanan Kota Melaka. Nama saya pula Muhammad Afiq Haziq bin Nur Al-Hafiz. Saya daripada kelas 4AA. Saya memegang watak sebagai Laksmana. Okey, watak Laksmana ni tugas dia ialah menjaga keamanan laut. Okey. Sesi memperkenalkan diri sudah habis. Okey. Kita mulakan dengan soalan-soalan daripada saya. Okey. Abang-abang semua, macam mana tiba-tiba boleh join pertandingan teater ni? Mulanya dari mana? Boleh cerita sikit? Benda ni kita orang bermula daripada tahun lepas sebenarnya. Kita orang ada join satu pertandingan iaitu panggung filem kemerdekaan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PSS sekolah kerana telah menganjurkan program tersebut. Ya, shout out to PSS sekolah. Ya. Ya, betul. Okey. Dia dekat situ bermulanya dekat situ kita orang ni berlakon lah. Dalam cerita-cerita dekat situ macam saya berlakon dalam cerita Puteri Saadong. Saya memegang watak sebagai Tok Bomoh. Dan dua orang lagi ni dia berlakon daripada cerita lain lah, bukan sekali dengan saya lah. Dia muka tu macam tak kena dengan Tok Bomoh kan. Itulah. Masuk. Ada gaya. Ada gaya Bomoh. Kenapa rasa macam terhina pula? Tak. Dia rasa macam terhina pula bila cakap macam tu. Okey, abang pula pada mana? Saya pun macam abang ni jugalah, join pameran tahun lepas. Kalau grup kami ni, kami buat tentang cerita hantuah. Saya ni jadi watak saya sebagai sultan lah. Suruh hantuah tu bunuh hanjebat. Gitu je lah. Janganlah macam tu. Cikgu suruh. Okey, kalau saya macam diorang juga join pameran tahun lepas, yang di mana saya berkumpulan dengan Afiq dan juga abang ni. Okey, mantap. Saya memegang watak sebagai hantuah yang di mana disuruh untuk membunuh Hang Jebat. Kalau kau nak tahu siapa Hang Jebat tu, yang ni lah. Ni brother yang power depan ni. Tengah ni. Dia tunjuk. Aduh. Solam ni. Okey, maknanya tahun lepas lah dah kira join pertandingan teater ni. Ya, betul. Okey, dah siap tahun lepas punya. Macam mana tiba-tiba daripada tahun lepas tu boleh drag sampai ke tahun ni? Tahun ni sesi pertama kan? Tahu semua? Pertandingan teater sejarah ni ada dua fasa. Fasa pertama iaitu rakaman dan diorang ni semua berlakon dekat Kolej Komuniti Bentong. Shout out to Kolej Komuniti Bentong. Terima kasih. Terima kasih kepada Kolej Komuniti Bentong. Okey, dan juga di fasa kedua diorang berlakon di auditorium RTM Kuantan. Penting tu. Okey, boleh cerita sikit tak macam mana penggambaran dekat fasa pertama tu? Okey, penggambaran dekat fasa pertama tu kita orang buat shooting dekat Kolej Komuniti Bentong. Dan terima kasih kepada Kolej Komuniti Bentong sebab telah membenarkan kami semua untuk membuat syuting di sana. Ya, betul. Dan terima kasih juga kepada PIBD Bentong, Encik Erwan dan Encik Zul kerana telah menolong kami dan memberi sponsor yang cukup banyak. Terima kasih. Sehinggalah kami boleh pergi ke fasa 2. Ya, betul. Okey, abang seterusnya ada? Kalau pasal fasa 1 ni, nak cerita fasa 1 okey, tak payah fasa 1 lagi lah. Kita pergi ke first macam mana kita orang boleh masuk ke dalam teater. Betul. Betul. Okey, kita orang sebenarnya boleh tayar dalam teater ni disebabkan Cikgu Nadia. Cikgu Nadia yang act kita orang. Okey, kita orang mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nadia kerana telah mengambil kami sebagai pelakon teater Tiang Seri Melaka.
Dan kat situ macam hari pertama kita untuk pemilihan watak lah. Untuk pemilihan watak, ini watak apa. Yang tu kami mengucapkan juga terima kasih kepada Cikgu Amira, Cikgu Nadirah dan Cikgu Farhanis kerana telah memberikan kami watak yang sangat gempak bagi kami lah. Sebab apa? Sebab kita orang sendiri pun tak tahu watak apa yang kita nak pegang. Saya sendiri tak tahu macam mana saya boleh dapat Temenggung. Saya macam mula-mula cikgu bagi pilihan untuk ambil lah apa karakter. Tapi macam tak tahulah karakter apa nak ambil kan. Jadi cikgu pun dia cuba test sorang-sorang setiap karakter. Tengok tu okey. Dia tahu mana nak bagi, dia bagi. Macam tu lah. Abang pula? Saya Macam mana pula untuk pasal satu? Pasal satu ni, saya pun tak tahulah tiba-tiba saya kena panggil dekat atas kan. Cikgu-cikgu panggil saya. Saya ingat mula-mula kenapa kan, ada hal penting ke. Rupanya nak kena berlakon lah. Ayo. Aduh, betul-betul mengejut kan. Saya pun tak tahulah macam mana saya boleh dapat watak lah semana tu. Padahal saya tak ada lah bakat sangat. Tapi tak apa. Kalau tidak, time sesi pemilihan tu, saya pun tak nak sebenarnya jadi Laksmana ni. Sebab banyak kerjanya. Nak kena hafal lagi, nak kena buat gaya lagi. Kalau boleh saya ni nak jadi hulu balang je. Mudah sangat kerjanya. Tinggal pergi, duduk diam, pergi dah. Senang. Cerita. Betul tak? Betul. Itu sajalah saya rasa. Pasal satu ni. Dalam fasa 1 kan recording kan. Ya. Berapa lama ambil masa nak siapkan satu video tu? Satu video tu cuba kita. Berapa durasi video tu? Durasi video yang kita orang buat selama 30 minit. Termasuk introduction lah. Ada sikit-sikit potongan video-video dia kan. Okay. Lepas tu seperti korang boleh nampak kat belakang ni. Belakang ni adalah video teater Tiang Seri Melaka di fasa 1 di College Community yang kami boleh buat. Tengok dekat TV PSS SMK Karak. TV PSS SMK Karak boleh tengok kat bawah ni. Subscribe channel dia. Okay. Korang boleh tengok dekat channel ni. Okay, inilah video dia dalam berdurasi 30 minit. Masa yang diambil untuk rekod video ni lebih kurang dalam 2 hari jugalah. 2 hari lama. Dia cerita dia nampak pendek kan. Tapi jalan cerita dia bukan senang lah nak buat. Tapi kami nak mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Hadawiah kerana telah bertungkus lumus untuk merekoding video kita orang. Yang banyak kerenah ni lah. Kita orang ni banyak sangat kerenah payah nak layan kita orang ni sebenarnya. Jadi kita terima kasih sangat untuk Cikgu Hadawiah. Okay. Abang ada cakap? Okay, teruskan. Okay. Dalam fasa 1 tu, ada tak something yang tak boleh dilupakan? Ada yang macam member tak boleh tengok muka member ke? Skrip memang tak boleh nak kena ingat ke? Ada tak? Ada banyak sebenarnya. Okay, sila. Yang paling saya tak boleh lupanya bila nak berlakon tu tiba-tiba misal terjatuh. Itulah. Ada seorang pelakon tu lah. Dia punya misai tu memang tak boleh buat bincang lah. Sekejap tercabut. Saya tak macam Padahal si nak siap dah. Nak siap dah. Dan nak siap sikit je lagi. Tapi dia sebabkan misai dia. Tak tahu siapa. Kita tak tahu siapa. Itulah, kita tak tahu siapa. Kita tak tahu siapa. Kita tak nampak siapa. Okay. Selepas fasa 1, kita pergi ke fasa 2 pula. Yang kita abang-abang semua buat dekat auditorium RTM Kuantan. Jauh tu pergi tu. Daripada Karak ni. Daripada Karak pergi Kuantan. Okay. Boleh tak cerita sikit dalam perjalanan tu apa rasanya? Dapat tahu sabar. Tanyaan ni lah. Dalam pertandingan tu ada berapa buah sekolah? Dan macam mana boleh terpilih untuk pergi ke fasa 2? Boleh tak? Totally dalam pertandingan semua sekali mempunyai 20 buah sekolah yang menyertai. Tetapi yang lepas pergi ke auditorium Pahang, auditorium Kuantan, hanyalah 6 buah sekolah. Dan sekolah SMK Karak adalah antara 6 sekolah terbaik yang terpilih. Dan yalah, alhamdulillah dapat pergi sana. Dan apa soalan tadi? Dan seterusnya tadi? Apa rasanya pergi sana? Berdebar ke? Okay. Kacang je. Dan tu, silakan. Okay, rasa masa pergi sana tu of course lah ada berdebar kan. Sebab nak bertanding dengan sekolah yang hebat kot yang lepas peringkat ni. Betul. So, kita orang fikirlah kalau diorang boleh buat, kita orang pun mesti boleh buat. Betul. Jangan takut. Jangan gentar. Sebab tandingan kita orang sekolah-sekolah tu bukan sekolah-sekolah biasa lah. Kita orang boleh kata semuanya sekolah yang hebat-hebat. Betul? Okay, dan juga saya ada satu kredit. Terima kasih kepada sahabat kita orang iaitu Ahmad Anik. Sebab dia lah kita orang dapat pergi ke peringkat seterusnya. Ya, betul. Shout out Anik. Okay ni.
Okay. Boleh tak? Cerita sikit. Waktu kan ada turn-turn kan? Ada giliran bila buat persembahan. Apa rasa waktu sebelum buat dengan selepas buat? Adakah rasa lega, betul-betul lega? Ataupun sebelum nak berlakon tu, ada nak pergi tandas 2-3 jam? Macam mana adalah rasa berdebar kan bila kita nak buat tu. Takut juga lagi ke depan tu. Berdebar. Nak pergi tandas pun banyak kali jugalah rasa nak pergi tandas, tapi kita pakai pakaian lengkap kan. Dah pakai kemas-kemas. Takkanlah kita nak pergi tandas nak buka macam tu kan. Tak cantik dah lah. Okay. Abang? Okay, masa sebelum nak mempersembahkan tu rasa gemetar gila. Macam semua nadi datang dengan laju. Ya, betul. Tapi lepas habis buat semua tu rasa macam lega dah. Macam ada chance boleh menang. Ya, betul. Kita kena confident. Harapan untuk menang tu adalah rasa kat situ. Okay. Saya rasa waktu abang semua berlakon dekat fasa 2 tu, apa yang penghargaan abang dapat sebenarnya? Ada apa-apa yang kita nampak kat depan ni macam ada penghargaan. Boleh tak cerita sikit apa penghargaan yang ada kat sini? Boleh? Okey. Kami mendapatkan 3 penghargaan dekat sini. Penghargaan pertama ialah penghargaan video, teater video terbaik lah. Okey, daripada sana kita dapat yang terbaik. Dan yang kedua, kita orang mendapatkan persembahan terbaik. Dan yang ketiga iaitu kita orang mendapat tempat ketiga kepada keseluruhan pertandingan lah. Daripada 20 buah sekolah itu. Ya. Baik. Bagus lah. Lepas tu saya rasa ada satu lagi benda. Abang terlupa. Apa tu? Abang terlupa benda ni bang. Benda apa? Cek bernilai RM1,000. Okay, nanti kita orang akan cash out. Kita orang akan pergi ke Dubai untuk makan coklat. Okay, Makan coklat Dubai Dekat Dubai. RM1,000 ni boleh cukup 4 minggu. Lama sangat tu. Coklat Dubai satu pun berapa dah tu. Okay, saya rasa kita dah sampai penghujung rancangan. Okay, ada tak abang-abang semua nak ceritakan sikit ataupun nak bagi kata-kata lah untuk adik-adik kita, junior-junior kita yang takut nak join apa-apa program kat sekolah? Kita silakan daripada ni Sultan dahulu. Okay, kepada adik-adik yang takut nak join program yang dianjurkan oleh sekolah ni, saya nak cakap yang sertailah, ambil pengalaman, ambil peluang ni. Sebab nanti bila korang masuk U, korang boleh jadikan benda ni sebagai panduan untuk korang. Dan juga khas daripada saya, jangan jadi katak di bawah tempurung. Ya, betul. Betul. Okey, daripada saya pula, kepada adik-adik kat luar sana, joinlah apa-apa aktiviti yang dianjurkan oleh PSS. Sebab apa? Dekat sini korang boleh mengenali bakat-bakat yang korang ada. Bakat-bakat yang korang tak pernah tahu korang ada. Contohnya, kita orang podcast tiba-tiba boleh buat. Sedar tak sedar tiba-tiba ada kat sini. Tiba-tiba dia atas bimbek kan? Tiba-tiba atas bimbek dah. Tak tahu dah. Tiba-tiba. Semuanya tiba-tiba. Bila korang join aktiviti yang dianjurkan ni, korang dapat tahu siapa diri korang. Dan bukan hanya bakat korang yang boleh korang tahu, tetapi banyak juga hadiah sedang menanti korang. Penting tu hadiah tu. Tak ada hadiah tak semangat. Daripada saya pula, kepada adik-adik kat luar sana tu kan, janganlah takut kan dengan kegagalan ni. Setiap kegagalan ni merupakan salah satu anak tangga untuk menuju kepada kejayaan. Jadi yang paling penting kita jangan pernah berputus asa dan terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Okay, tu saja daripada saya. Okay, saya pun ada juga kata-kata. Okay. Apa tu? Anda tidak perlu hebat untuk mulakan, tetapi anda perlu mula untuk menjadi hebat. Sekian, terima kasih kepada kami daripada TV PSS SMK Karak. Dan juga ada lagi satu. Itu saja kot. Togetherness leads to success. Thank you.